Pantai Cahaya Bulan, Kota Baru. Apabila berkelapangan, Suki akan ke sini mencari inspirasi. Fokusnya hanya satu, berharap agar minatnya ini dapat diteruskan. Biasa ramai orang tahu sabut kelapa ni orang guna buat bakar akuk, buat tani pokok. Tengah tu dia masuk kilang buat tali, buat baja tani pokok kan. Jadi kita nak lain pada orang lain, kita buat patung-patung. Kita harap benda yang kita buat ni akan terus ramai orang minat lah. Masa ke depan tu akan semakin ramai peminat. Berkemahiran namun merendah diri, Zuki sentiasa bersikap positif dalam kehidupannya. Selain daripada dia mempunyai kemahiran tertentu, dia mempunyai satu hati yang baik, dia mempunyai hati yang sabar. Dia boleh patuh pada benda-benda yang benar. Dia boleh juga berlaku adil dalam tindakan dia. Dia seorang insan yang baiklah. Untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Memberi nafas baharu kepada sabut, kreativiti tidak terbatas. Bakat dan kreativiti yang ada digunakan sebaiknya. Semoga Suki semakin maju dengan karya baharu yang lebih menarik.